Yang, gimana yang? Kopi di Bus Bear. Bus Bear? Ya. Sedap ke? Sedap lah. Sure or not? Sure. Janji sedap Janji. Okay, kita try. Dia tak boleh masuk dah ni. Tak boleh. Dia tercampak keluar. Dia baru nak melangkah keluar, tetap keluar melambung. Sebab dia tak confident. Ui. Kita nak makan ke nak air je? Nak makan juga, nak air juga. Kat kau lapar dia. Kita having here antara yang Neo tu lah, Aloha Spicy Chicken Capsule tu Dengan smoky. dengan Smoky Pool Chicken and Egg tu. Dua-dua fluffy lah. Tadi apa dek? Satu cafe latte, fizzy lemonade, Smoky Pool Chicken dan satu Aloha Spicy Chicken. 46 20 sen. Oh, sini cashless. Oh, bagus lah. Cece. Cece. Oh, wah. Ni Smoky Pool. Yang ni Aloha Spicy. so ni yang latte, ni Lemon. fizzy lemonade. So ni abang punya lah Yes. Tapi yang orang nak datang Bus Bear ni, orang takut tak boleh masuk. Sebab? Sebab orang confident je boleh masuk sini. Nak tahu sebab apa? Taste dia confident. So orang yang confident dia boleh masuk. Orang yang takut-takut dia tak boleh masuk dalam ni. Tak boleh. Dia tercampak keluar. Dia baru nak melangkah keluar, tetap keluar melambung. Sebab dia tak confident. Masam tapi sedap. Oh, masam sedap. Test sikit? Ya je. Sure not. Bismillah. Oh, nice. Kita try pula latte dia. Bismillah. Kita punya presentation dia. Presentation dia number 1. Number one lah. Tebal kan? Oh, tebal. Puas hati ni. Kita tengok dalam dulu. Oh, patty dia. Yang tu pedas tau. Okay. Yang ni dia biasa je. Bismillah. Budak pun boleh makan. Roti ni pun ada rasa-rasa crispy tu kan. Betul? Boleh lah. Just nak. Lembut kan? Sedap ke? Sedap. Kita exchange. Oh, ada telur dalam dia. Dia ni, dia bukan pakai patty. Ayam dia tu macam ayam hancur lah, ayam hancur. Yang ini rasa dia more creamy lah. Kombinasi telur, full chicken dia. Just nice lah. Yang ni pula, abang lagi suka yang ni lah. Yang ni sedap. Oh, makan ni pun dah kenyang lah kan. Betul lah Mak Saleh makan roti je. Breakfast makan roti, lunch makan roti, dinner makan roti. Kenyang juga asyik makan nasi je kan. Sesekali apa salah jadi Mak Saleh kan. Roti sedap. Suka nak makan yang light-light, chill santai-santai, lepak-lepak sambil gelak-gelak, sambil bergurau senda. Kau boleh try lah makan dekat sini. Kau layan dia punya butter bread, kau layan dia punya coffee dia, latte. Oh, nice. Sedap.